Buat apa ambil tali ramai-ramai, bukan orang tengok pun YouTube. Topi tak comel. Korang ni mana boleh tukar ayat tu. Sebab topi comel lah. Apa topi tak comel lah. Wadidaw. Sebab topi comel. Sebab topi comel lah. Orang nak jadi fighter. Dah buat. Ha? Boleh? Ha? Boleh? Ya. Kat mana? KL. Abang kenapa curang dengan Ki? Sebab saya tak pernah bercinta dengan Ki. Daripada awal saya cakap dengan korang yang saya tak pernah nak jack kepala Faiz. Ya lah. Ki just friend. Ya betul. Betul. Dia ni keluar tim ke? Tak ada. Tapi comel mana? Tak ada. Saya kat rumah mak saya. Depan-depan elok bagi penumbuk. Ya, bagi je dek. Adik bagi je. Saja penumbuk pun salah. Saya masuk hospital tu, saya demam denggi. Baru baik. Apa tanda demam denggi? Tekak sakit, badan sakit urat, lepas tu demam panas. Dan saya pergi cek darah, doktor cakap awak dah ada suspek denggi. Bukan suspek, awak dah denggi, positif denggi kan ni. Sama je, korang manja sangat. Kalau saya keluar tim pun, korang mesti komen topi comel, hina-hina saya apa semua. Buat apa saya nak keluar tim? Sama je, keluar pun sama je. Dia tak ada beza. Kalau orang dah benci, sampai mati orang benci. Saya lihat ada ni, ya saya, hai. Tak ada tukang suap lagi ke? Saya dah sihat. Saya dah sihat, so saya dah tak perlukan orang untuk suap. Cari je lah kerja lain. Carilah kerja. Cantiknya baju ayah. Baju lama kan? Mengacar. Saya buat je part time. Saya buat apa ni, Grab food. Kalau cuti saya buat je. Bukan saya tak, bukan 24 jam saya buat konten je. Sekarang ni saya pun kena cari duit untuk diri saya sendiri. So kalau korang jumpa saya naik motor kan, tegur lah. 18 ke umur dunia? Tak ada, umur saya dah 20 lebih. Tahu pun lapar. Kak Ngah nak air Kak Ngah. Haus lah Kak Ngah. Tolong ambil air Kak Ngah. Air ni nak air sirap ni. Okey je. Semua alhamdulillah okey. Dia ni lol, ya saya kenapa? Okay. Tak ada, tak pedas pun. Tiba-tiba komen, manjanya. Masalah dia ni. Terima kasih. Mana ada, saya tak handsome lah. Tak payah macam fighter. Ya tu. Biar je lah. Zaman sekarang semua orang nak jadi fighter. Dah boleh. Buat. Ha? Boleh? Ha? Boleh? Ya. Kat mana? KL. Kat IG? Kat TikTok. Abang ni tak shoot ke? Minggu ni saya cuti lah guys. Saya nak recovery badan saya yang tengah sakit. Fans baik kebanyakan tak tahu konsep partnership tu apa. Semua yang diorang ingat kita rapat dengan perempuan tu, semua dia ingat yang kita bercinta, kita nak kahwin dengan dia. Padahal tak pun, kerja is kerja. Kontak partner is kontak partner. Dia cukup kening ke? Tak adalah. Baru lepas masuk live niche tadi, tak tanya, tak kisah pun pasal dia. Dan Fizul dapat orang baru, biarlah. Ambil dari lelaki tak ada ni. So far tak ada dah. Buat apa ambil tali ramai-ramai, bukan orang tengok pun YouTube. Bukan orang tengok pun YT tu orang. Saya pun seminggu ni tak masuk shoot. Tak sihat kan. Farah siapa? Farah, saya dah lama dah dengan dia. Daripada 2020 kita orang pernah bercinta, get back, couple break. Sebab saya dah pernah cakap dengan korang, saya dengan Ki tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Kami hanya buat content partner saja guys. Kenapa korang semua marah saya sangat bila saya ada girlfriend? Korang tak boleh lah macam ni. Itu hak saya. Hak saya nak suka siapa pun. Saya dah ni pujuk lah Arms buat YouTube gang lah. Buatkan YouTube gang lama. Tak tahulah. Kalau buat pun tak ada orang nak tengok lah guys.
Kalau kita orang buat pun mana ada orang nak tengok guys. Orang dah tak tengok kita orang dah. Zaman sekarang orang dah tak tengok Game Fries. Topi tak comel. Korang ni mana boleh tukar ayat tu. Sebab topi comel. Buat topi comel lah. Apa topi tak comel lah. Wadidaw. Ni, jadi awak suka Ki ke tak? Ki dengan saya hanyalah kawan dan sebatas kerja je. Saya penat nak explain daripada awal. Saya kata saya dengan dia tak ada apa-apa pun guys. Dekat komen saya marah dekat saya. Cakap saya curang lah. Cakap saya tak cukup satu lah. Saya tak pernah declare pun apa-apa dekat Ki. Ki pun tak pernah pun declare apa-apa dekat saya. Kita orang buat kerja. Sebelum Farah masuk, Saya buat contact partner dengan dia sebab dia nak contact partner dengan saya. Bukan, mula-mula saya tak nak pun buat dengan dia. Korang semua marah saya. Marah Farah, cakap Farah penyondol. Dia tak tahu apa-apa guys. Dia je ada time saya betul-betul susah. Kalau kau nak tahu, apa yang kau tengok semua dekat dalam konten saya tu, itu hanyalah konten. In real life, saya tahu siapa yang ada time saya betul-betul susah. Caca, mata sepet nak bagi cool. Mata saya rabun guys. Allah Akbar. Aduh adik, kau ni mata aku pun kau nak marah. Janganlah bagan sangat. Chill. Fans kan kebanyakan budak-budak. Betul. Yang kecam pun semua budak-budak. Ikhlas ke awak jaga saya? Tak ikhlas lah guys. Okay, bye.